muncul dan merubah persekitaran di bandar-bandar utama serata dunia. Sesetengah orang ramai yang berada di dalam kubah kelihatan bertukar menjadi raksasa. Dari maklumat yang operatif Zila kumpulkan, alien penakluk akan gunakan Power Sfera untuk aktifkan kubah pengubah realiti. Prioriti kita adalah untuk hentikan mereka dari aktifkan Power Sfera tu. Inilah apabila realiti bertukar dalam dunia simulasi. Ayuh anak muda. Kuasa simulasi. Papa, kenapa lambat? Kebenaran tak pernah lambat, tapi tak on time aja. Dah terlambat. Apa benda tu, boy? Aku gila. Kenapa diorang tak serang lagi? Aku tak boleh lah dengan serangga-serangga ni. Penakut. Bukan penakut lah. Aku penggeli. Tengok tu. Bentuk macam lipas pun ada. Kelkatu lah. Sama lah tu. Hati-hati. Mereka adalah Kelkatu. Bangsa yang telah dikawal oleh Reramos dan dijadikan sebagai tentera. Bersedia semua. Jangan, tuanku. Tuanku tiada kuasa beliau untuk bertarung. Ampunkan kami, Tuan Kuku Putri. Maharaja Reramos telah mengarahkan saya dan Cikal untuk mengiringi tuanku ke Istana Kupuri. Dipersilakan. Jangan kau merepek, si Bella. Rakyat Windara tak pernah angkat si pengkhianat tu jadi maharaja mereka. Aku tidak ada masa untuk bertikam lidah Maripos. Kalau tuanku tak nak ikut dengan cara yang baik, kami tiada pilihan lain. Kelkatu! Bella, kau dan Gopal pergi hancurkan cangkuk-cangkuk tu. Yang lain lindungi Tuan Kuku Putri. Baik. Boleh aku? Berita di sini. Jom Gopal. Mana dia? Tak ada aku dekat-dekat dengan diorang tu. Sembara lambat. Aku ngada sikit. Tukar cangkuk tu cepat, Gopal. Kau ingat senang ke nak lawan Kelkatu amuk aku ni? Nyah kau dari sini. Diorang dah tak ada dah. Gopal, sekarang cepat. Tembakan cepat. Biskut, angkat. Cepat bayar. Tepat pada sasaran. Nampaknya aku sendiri yang kena selesaikan. Mana dia pergi? Rasakan ni. Tinju bertanah. Bukan. Bantu Kitubi. Dia ni dah kenapa? Entah. Niat misterius lah tu pakai scarf lilit-lilit. Aku tinggal balik scarf tu. Aku tinggal balik.
kuasa pemurni. Lindungi tuanku! Tukaran! Boleh-boleh tukar! Dah macam lipas kena getah! Bahaya tuanku! Janganlah curi lagi! Mana tuanku dapat? Hulu balang yang lemah ni. Penduduk bumi, bagi aku semua koko sebelah aku, timbak kau! Berhenti, Adudu! Kau dah masuk kawasan aku. Semua dalam kedai ni adalah di bawah perlindungan aku. Bobo Boy, gentar! Figura! Kau ingat kau boleh kalahkan aku? Aku siap ada senapang plaster dan tongkat tempur! Habis ni! Tengok ni! Tukul gentar! Kuasa juangmu! Hehe, jap bro! Caput tangan aku ni! Saksikanlah Gauntlet Gentar! Dapatkan figura Bobo Boy Gentar dan Adudu kini di pasaran. Bobo Boy, sorry! Saat bahaya melanda, akan muncul Wira untuk membantu. Dapatkan Monster Galaxy Card Pack Heroes Unite kini di pasaran. Kumpulkan kesemuanya. Ya, susahlah. Bawa kat bagas tu serangga ni. Tolonglah dia orangnya, ya. Ya, aku tengah cubalah ni. Yang kau pasang signal tu kenapa? Cepatlah buka pintu! Entahnya. Dahlah berat perisai ni semua. Hati-hati, ya. Jangan lepas cabaran! Hah? Pintu dah terbuka. Masuk cepat korang. Weh, itu pintu sampah lah. Aku naik. Sampah pun sampah lah. Naik jom, Zack. Ya. Tak nak aku masuk lalu situ. Oh, kena bau baru tasu. Oi, berhentilah tembak. Tak kena lalat-lalat ni semua. Tembakan takkan pasti. Wah, hebatlah teman. Mungkin mengikut untuk buka pintu. Itu Henry. Frank? Muka. Maaf, Frank. Mungkin ini kot. Tuan perah. Kejap, Frank. Ni? Bukan. Mesti ni. Aduh, pipi aku yang
menggebu. Alamak! Dia orang datang balik! Bersedia untuk kelas terakhir korang. Kalau berjaya, aku akan luluskan korang berdua. Wah! Baik, Jurulan Efek. Sekarang, aktifkan booster. Booster? Mana satu? Tu, level kat tepi kau tu. Oh, tu Ying. Ya. Tarik ke bawah. Kelajang penuh. Baik. Ya. Pusingkan kapal angkasa ni 180 darjah. Macam mana? Tu, benda bulat macam globe depan kau tu. Oh, macam ni. Bagus. Ying, pusingkan kapal 720 darjah. Gopal, tembak. Bisingkan makanan basi. Semua kapal kekatan Wah dah kalah. Ya, Ying. Tekan butang tu. Jadi, kita orang lulus tak? Ya, lulus. Yeay! Lulus! Tarumbang! Bukan bodoh! Berhenti dulu! Kuasa sama! Bakut tinggi! Bagi tanda-tanda bayar. Boba Boy! Terima kasih. Korang datang tepat pada masanya. Hancurkan mereka, Karumang! Peliknya baju perisai kau, Feng. Tak mungkin. Itu baju perisai Ksatria Windara. Macam mana kalian boleh dapat? Kita orang dapat dari bekas penjaga istana ni, Tok Liao. Hai. Kopal? Masalahnya kita orang cuma jumpa 4 je. Terpaksa aku kongsi satu baju perisai dengan Feng ni. Kamu ingat, dengan berbaju perisai, kamu boleh kalahkan Beta. Askar Kal Ketua, keluar dan hancurkan mereka semua. Jaga-jaga semua. Kuasa elemental. Boba Boy Power! Wah! Pedang Boba Boy pun tukar jadi kuasa elemental. Yaya, Ying, jaga sebelah sini. Feng, Gopal, korang jaga sebelah sana. Perisai graviti! Kemari! Lepasan graviti! Ying! Tendangan penyangan! Ya! Alamak, diorang dah datang. Serang balas, Gopal. Aku dah kata dah. Aku tak bolehlah dengan kekatu lipas ni semua. Kau kena lawan. Tapi kau yang kawal kaki perisai ni. Ish, lembing bayar. Ya! Teruskan guna lampu bot. Aksa. Sampai Tuanku Kuputri mengalah. Menurut perintah Tuanku Ramos. Sudah tiba masanya. Kukun Bot. Apa dia buat tu? Kemana Ramos pergi? Mari Tuanku Kuputri. Lepaskan Beta!
Ada kekal tu kat belakang kita, Kopal. Ha? Mana? Lipas terbang dekat depan. Lipas terbang paling menakutkan. Lari! Senang juga game kau ni. Ha? Game? Kau tipu aku? Mana ada tipu? Aku pergunakan kau je. Alamak, Gopal. Kumbang besar tu lagi. Tak payah tipu lagi lah. Lagipun aku tak gelilah dengan kumbang. Tak kena. Kau ingat, hanya ada Kakato saja. Aduh, dia orang ni lagi. Manipulasi graviti. Biadab! Selamatkan tuanku cepat, Papa Boy. Boy, biar kita orang ajar si Madara ni. Tinju Mekana! Advance tinggi! Iya! Bahaya betul. Tukaran sate ayam. Cepat makan. Nyam. Kau okey, Yin? Okey. Nasib baik kita pakai baju perisai ni. 2 lawan 1 pun tak mampu. Macam mana kita nak kalahkan dia? Pergerakan dia terlalu laju. Korang takkan dapat tandingi kekuatan dan kelajuan aku. Ha! Kau jangan terlalu yakin! Advance! Mudah ni! Kau ingat? Kau sorok cakap dari tinju! Tinju graviti! Tendangan sisi hidup! Serangan combo Y and Y! Golongan graviti! Langsung ke balik! Baguslah. Sekalung tanya. Tapi sekarang kita orang pula. Tak boleh pakai. Ingatkan kau nak selamatkan kita orang. Weh, berat aku nak bawa korang berdua ni. Sakit lah. Dia dah dekat. Kepak kumbang bayar. Pakai muka. Pasal sama. Pegang tiang-tiang tengah-tengah bayar. Kenapa? Buat je lah. Tak hanya buat je lah. Perempuan mana pernah salah. Yelah. Tangan bayar. Kopal, tukarkan tangan-tangan tu jadi gula-gula getah. Ha? Kenapa pula? Buat je lah. Perempuan mana pernah salah. Yelah. Tukaran gula-gula kata. Kanan, apungan graviti. Weh, apa ni? Turunkan tiga orang. Plastik? Sikit lagi.
Jangan woi! Lepasan graviti! Atas Tsubame! Masukkan tangan dan kaki! Dapatkan Monster Galaxy Card Pack Heroes Unite kini di pasaran. Kumpulkan kesemuanya. Figura! Kau ingat kau boleh kalahkan aku? Aku siap ada senapan blaster dan tongkat tempur. Habis ni. Tengok ni! Tukun kentang! Kuasa juangmu! Hehe, jap bro! Caput tangan aku ni! Saksikanlah Gauntlet Kentang! Dapatkan figura Popoboy Genta dan Adudu kini di pasaran. Alamak! Power Sphere aku! Hei, ingatkan ada rezeki power spera. Rupanya rezeki jantung bergolek. Kejar je, bos. Kejar! Pasal boy! Jangan! Jangan dekat! Ha? Apa yang tengah jadi ni? Cepat! Pasti bos! Mari sini kau! Encik bos! Encik bos! Jaga-jaga semua! Besarnya tu besar tu! Ha, kau pun dah cakap tu besar. Tapi kali ni, nama dia Jam Besar. Tumbuhkan graviti! Kuasa tubuh! Tentaran naga! Kuasa elemental! Cakra api! Macam mana dia boleh tumbuh balik? Ini mesti ada kaitan dengan Pasubot. Kita kena cari Pasubot dan pisahkan dia dengan jam besar ni. Ha? Popoboy Cooper! Aduh, kepala aku. Mana dia? Jangan risau. Aku kat sini, Encik bos. Bukan kau lah. Mana Pasubot? Tolong! Lepaskan aku! Alamak, macam mana ni? Cari dan selamatkan Pasubot dulu, Popoboy! Aku tahu. Kuasa elemental. Popoboy kuasa 2. Hayya, diorang dua ni lagi. Tolonglah jangan berkawan lagi. Jangan risau. Aku pergikan. Giliran aku pula. Hei, kalau tembak, bukan dia jadi lagi besar ke? Aku bukan nak tembak dia. Tembakan! Tolong! Korang semua okey? Korang okey? Ha, kan bagus bila korang berdua bekerjasama.
Tapi Pasobot terperangkap bawah rekahan tu. Kita kena cari dan selamatkan dia. Jom! Graviti Bakaran! Tukaran Dodol! Jadilah kau Dodol, Sor! Lari cepat! Kelajuan tinggi! Cepat, bro! Inilah paus Vera pertama milik aku! Mana kita lari ni? Jangan risau, cepat! MYS kebenaran? Macam mana korang boleh... Hei, macam mana lagi? Penat kebenaran potong akak-akak ni satu malam, tahu tak? Sayalah kata Papa! Naik cepat! Jom! Tak boleh lagi! Kita kena tolong Bobo Boy dapatkan Pasobot dulu! Tapi mana Bobo Boy? Hei, inilah dia masalah anak-anak muda. Member, tinggalkan member. Hei, rasa sayur apa pula tu? Tolong! Mana Bobo Boy? Berhenti! Stop! Ni reta! Tumel Giga! Yang meti kudasai! Aduh, dia tukar raksasa. Manalah faham bahasa. Tanya, mata pun tak ada. Nak dengar macam mana? Nampaknya kita dah tak ada pilihan lain, Duri. Kita kena bekerjasama pada tahap seterusnya. Baiklah, sekarang masa untuk kita bergabung. Sedia, Solar? Sedia. Ha? Bobo nak guna kuasa fusion baru. Elemental Fusion. Bobo Boy! Bunga matahari! Fotosintesis! Bunga matahari? Fotosintesis? Yelah, tumbuhan kan keluarkan bunga. Bila bunga gabung dengan matahari, jadilah bunga matahari. Apa pula? Bila tumbuhan serap cahaya matahari, nama dia proses fotosintesis. Tu nama paling sesuai. Aku tahu. Apa kata kita buka kepada undian? Susah juga ni. Dua-dua best. Ish, korang cepat sikit boleh tak? Sorry. Sorry. Oh, sorry. Solar campur duri, jadilah sorry. Boleh tahan juga. Boleh tahan apa? Hei, keberadaan tak tahan ni. Cepat, Bobo Boy! Solar! Duri! Elemental Fusion! Bobo Boy, sorry! Wow! Libasan durian, sorry! Tarikan graviti! Kita kena cari Pasobot cepat! Jom cepat! Wait, apa salah aku pula? Kelajuan tinggi! Kita dah dekat, bro. Lilitan durian sorry! Kita dah terlepas. Dia pulih semula! Dah jumpa Pasobot belum? Potong akak-akak ni, bro. Roger Jibon.
Siapa cepat, dia dapat. Kejar diorang, bro! Baik, Mode Probation! Kita orang dah berjaya dapat persebut. Bagus, Cik. Raksasa tu dah tak dapat pulihkan diri dia lagi. Serang dia sekarang, Bobobot. Baik. Bunga mekar berduri. Bagi balik pasal aku tu. Jangan. Robot-robot tu. Tolong kami. Ocobot. Lepaskan Ocobot. Dan robot-robot tu semua. Lepaskanlah sendiri. Dekil. Tumbukan. Gentar menggegah. Macam bro. Dari set kedegilan. Serangan kau tak berkesan pada kami. Kami ramai. Kami kuat. Kau bukan tandingan kami. Kenapa kau masih nak melawan? Anggi hidup. Anggi ngelawan. Selagi tak dapat selamatkan kawan, selagi itu aku akan lawan. Semangat yang tinggi. Tapi kami akan hancurkan kau dan semangat kau. Marilah. Tenaga aku dah habis. Selamat jalan! Tipu balik baku. Buat baik dibalas kuku. Apa masalahmu? Kami sedia membantu. Gak apa-apa, biar aku bantu. Spatula berapi. Pakai Hikoli. Baiklah, tembakan laser pembunuh. Lembab, tak kena. Bro! Kami tak tahu Bobobot. Yang kau juga menggunakan tenaga. Hah? Ocobot? Kami takkan bagi kau peluang untuk cas tenaga kau semula. Lari, Boboiboy! Kau dalam bahaya! Hai, raksasa!
Berani kau cederakan Prap! Dengan kekuatan perisai Winjara, aku akan menghukummu! Sabit belalang! Si penyelamat galaksi. Lari! Lari, Boboiboy! Tak boleh! Tinggalkan aku, Boboiboy! Di mana kau, Boboiboy? Tukar raket, ikat! Boboiboy! Kopa, terlambat. Berani kau tukarkan kaki kami? Mana budaku? Seramnya kepala-kepala itu bercakap. Pak, dapatkan kepala saya balik, Pak. Benar kau dah lari. Sekarang, masa kau lumatkan Boboiboy. Nanti dulu! Sebelum kau apa-apakan Boboiboy, kau kena lepasi aku dulu! Aku tak takut dengan kau. Walaupun kau ni besar dan menakutkan. Baiklah, kami ikuti permintaan kau. Mudah. Tak semudah itu. Kopa, tukarkan dinding jadi kek. Boleh tahan. Rasakan. Kejap! Kau dah pukul sebelah sini. Pukul sebelah sini pula. Baiklah. Tukaran agak-agak! Tembakan! Tembakan! Nak lawan tembak? Baiklah. Luaslah lagi! Berjaya. Tak strong, weh. Makan pakai sudu garfu. Makan nasi, kenalah pakai straw. Wow. Tak strong, weh. Mandi pakai air panas. Mandi pakailah air perigi. Tak strong, weh. Tidur pun nak kena baring. Tidur sambil plank lah. Boboiboy Supra! Tak strong, weh. Pakai pet techno breaker lah. Harus strong, weh. Monster Galaxy Card Pack Techno Breaker. Ada Boboiboy Genta, Boboiboy Genta dan Boboiboy Genta. Dan watak-watak sampingan kecil di bawah perlindungan aku. Dapatkan Pack Techno Breaker. Barulah strong, weh.